Apa perasaan anda? Oi, pancit hari ni. Itulah, lain kali ni jogging dulu, exercise dulu. Ni makan tidur, makan tidur. Astagfirullahaladzim. Boleh hai sekali. Hai. Baik, baik, baik. Satu, dua, tiga. Selamat datang ke Bukit Borak. Selamat datang ke Lamjang. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to YJ Channel. Bersama aku Aisyah. Hari ni aku akan buat vlog hiking guys. So hari ni kita akan hiking di Bukit Borak guys. Atas tu So hari ni kita bersama dengan teammate. Kita parking. Hari ni hari Ahad. Ramai gila guys aku. Ramai nak mampu. Harapnya berjaya. Disebabkan lama tak jogging, lama tak hiking. Kata-kata untuk hari ni apa 50 atau kata-kata je. Naik dulu menyesal kemudian. Waduh. Kat sini pun ramai orang menjaga. Macam vibe-vibe Gunung Bukit Korbu lah. Wait a minute. Kita akan mulakan perjalanan kita hari ni. Bismillah. So sekarang 5:10 minit. Pergi. Jumpa di atas. Jumpa di atas. Jumpa di tengah-tengah. Oi, Saya rasa kan jawapan tu. saya takut esok dia. Beliau-beliau dah kata Kita ini pun adalah orang muda tak tahu lah. Semangat. Okay, fasa pertama dia mencacak sikit. Baru dalam 60 degree lebih kurang. Tapi kat sini guys, ramai awet. Sumpah tu, tempat wajib korang sampai di Bukit Borak. Bolehlah tengok kenikmatan alam. Semula jadi keindahan alam. Sila. saya yang rakam tu. Okay guys, jangan buang sampah. So pesanan khidmat masyarakat, jangan buang sampah di atas kalau tak nak viral. Macam biasa, sampai gambar, sampai bergambar. Itu benda wajib. So kita dah sampai ke Bukit Borak. So kita dalam baru 1/5 perjalanan kot. So ni perjalanan turun pula. Daripada bukit tu turun. No. Kali ni dia mendaki panjang sikit.
So dia mengingatkan aku macam Bukit H, Sungai Petani. Ini kalau hujan ni menangis bos. Wih, puasa penat. Dah lama tak exercise. Lagi. Hiking. So kita santai, ikut pace masing-masing. Oh, dapat rasa turun. So kita akan mendaki satu lagi guys. Kita akan mendaki satu lagi guys. So good luck guys. Kenapa? Pagi tinggi panjang. Hai. Boleh hai sekali. Hai. Jangan stop. Jangan buang. Apa kita masih belum nampak view lagi? Nampak kawasan-kawasan kilang. Okay, jom. Let's go. Kita nak start mendaki bukit tu. Nampak? Tinggi. Ui. Bye. Let lui. Kita di puncak ke rasanya ketiga. KK Sepanggar. Suaran Pecai bersama-sama kita, abang kita Aisyah Mudin dan juga Aizat Sisi. Bos, Dah, sudah sampai. sudah. Aisyah belum ke? Aku foto ni. Ada dalam pantai. Kota Kinabalu. Apa perasaan anda? Oi, pancit hari ni. Itulah, lain kali kena jogging dulu, exercise dulu. Ni makan tidur. Astaghfirullahaladzim. Orang dah sampai kat Bukit Botak. Tak. Tinggal ramai ya. Jangan nak tengok sunset. Okay, kita dah sampai ke puncak Bukit Botak. Sorry. Kita ambil tempat lah. Okay, so masing-masing tengah tunggu sunset. Hai. Okey kah? Okey. Macam tadi laju tadi tengok. Tinggal kawan-kawan.
Ush. Ramai betul macam tonton wayang ni. Kan macam tonton wayang. So sekarang pukul 6 guys. Mana budak? Oh sini. Jauh lagi ni. Lambat lagi ni. 6.10 baru dia turun. Lambat lagi. Lambat lagi nak turun ni. Tapi rasa tak lawa ni sebab awan oh, Fokus yang depan bang. Fokus yang depan. oh. Ya, so macam Dekat. Tahu apa? okay guys. Hari ni kita akan belajar awan lah. Jenis-jenis awan lah. Tengok ni. Okey. Ni awan yang banyak ni awan altocumulus tau. Tunjuk macam kami sebut. Ha ni awan apa? Ni. Cirrus. Kan Cirrus stratus. altocumulus. Ya ke? Yes. Nampak tu? Ni observer. Nampak yang tu? Biru-biru sikit-sikit tu. Ha, yang tu baru. Cirrus 100. Yang mana biru-biru mana? Nampak tu ha, macam tu. Selain pada yang putih yang ni, yang tu baru awan tinggi tu. Yang macam kita nampak layer ni awan tengah. Altocumulus ke Altocumulus. Aku belanja suasana dekat atas ni, ramai tak ramai. Macam tengok wayang ni. Tak, kau naik. Tahu. Kalau duk makan cloud ni. Kalau mau fokus sikit dah. Nah, dia sneak. Dia benda-benda yang mahal. Yang 3 opang dia tak makan. Lagi juga. Baik. Request lagu boleh tak? 1, 2, 3. Selamat datang ke Bukit Bola. Okay, baik. Ni orang mana ni? Sabah mana? KK? Bangga juga. Oi, macam KK Navy ni. Okey, terima kasih. Okey. Ha, jangan lupa subscribe ya. Nama TikTok apa kan? TikTok tak aktif pun. Nanti kita proses. Okey, kita minta abang-abang ni request lagu. Nah. Usahkan dirimu. Nah, terbaik untuk dirimu. Masuk YouTube je lah ni. Masuk YouTube je. Awalnya aku Ini macam lagu Putus Cinta ni. berharap padamu. Selamanya ada di sana. Oh, semua nyorok. Terbaik. Ini putus cinta. Okay, galau. Terima kasih. Okay, terima kasih. Satu kali. Gambar ke video? Video. Gambar macam mana nak buat? 1, 2, 3. Video. TikTok, YouTube. Nanti follow ya. Pak, sudah banyak kan? Banyak apa? Gambar depan tu. Macam ada tak gambar tu? Takut tak tangkap pula tadi. Apa ni? So, suasana kat atas ni memang ramai orang.
macam tengok wayang, ratus. So tunggu sunset. So sunset pun dah clear sikit, awan rendah pun kurang. So sebab awan Batu Kemulus itu dah kurang tu. So mungkin kita ready untuk turun lah sebelum gelap. Timeline balik. Timeline balik. Bateri banyak, nanti tak boleh buat weather briefing. Dekat ini ni kereta aku. Oh. Aduh. Ini yang kita tidak mahu ni, Bat. Hari ni macam Okay. Pandai naik, tak pandai buang ni. Komen sikit kak. Latest sikit kat orang ni. Bagi nasihat sikit. Yo. Ada aiskrim. Ada orang jual aiskrim kat atas. Hush. Ini rare. Oi. Ada orang jual aiskrim kat atas kan. Pak, kucing. Astaga. Memang terbaik. Kalau dah like, kami main kami. Kemana? Amtu bilai bi alamin. Mana? Oh, Kau jatuh lah. sudah masuk dalam video. Kat segala balik. Jatuh aku bodoh. Dia turun ni bahaya juga guys. Kalau hujan ni memang takziah guys. Okey. Sudah azan. Sekarang dia tengah azan guys. So hampa tengok suasana dia. So baru lepas azan. Waktu ni pun baru pukul 6.30. So kita dah start turun. So kalau turun ni dia tak letih, cuma kaki berjaga-jaga. Andai kata hujan ni memang berkicap bos. Memang view sunset dia tu memang cunah, tapi dia tak secantik macam Tanjung Aru guys. Nak lari tu pasal nak terlondeh seluar. So moral of story, jangan pakai baju tebal sangat macam aku ni. Pakai baju 230 JSM. Dengan seluar nak terlondeh je, meninggal bos. Dia nak nampak kesusahan lah. Uish. Buat vlog tak? Buat vlog. Uish, baru naik ya? Ya. Ini nak tidur atas ke? Ya. Sleeping kat atas. Buat vlog ke abah? Mestilah vlog abah. Guys, kita dah sampai di penghujungnya guys. So kita nampak kereta-kereta parking-parking di bawah ni. So 6.50 guys. View atas ni, sumpah cantik guys. So kira kami dah sampai di bawah. So it's good untuk training lah, untuk dapat balik fitness, untuk dapat balik kesampahan. Dah jadi sampah banyak kali. Bagus nak Tansia. Ini baru perfect. Hai guys.
Yeah. So Welcome back to welcome back to the starting point. It looks like all of us are still in good condition and still in good spirit. We are confident to take on our next challenges. Perhaps in somewhere in Gunung or Bukit Maragahi. Bukit Maragang should be fine. So okay, see you there. Okay. Air. Okay. So dekat bawah ni pun ada orang menjaga banyak juga. Kita melintas jalan, so kita pergi kereta. So guys, terima kasih kerana menonton video aku kali ni. So jangan lupa like, komen dan share dan subscribe. Jumpa lagi. Ai, banyak betul kereta motor ni. Review aku dekat Bukit Botak ni, so bagi aku tempat yang menarik juga. Dia macam barat macam Beroga, tapi dia mencacap banyak agak sikit. So lebih kurang macam Bukit H dekat mana? Dekat Sungai Petani. So bagus lah untuk training, untuk dapat fitness untuk naik Gunung Kinabalu. So nasihat pengguna, so janganlah bila naik gunung ataupun bukit ni, janganlah buang sampah merata-rata. Tadi aku nampak ada je orang buang sampah dekat atas tu, botol air. So itu benda yang sangat-sangat tak bagus dan tidak tak bertamadun lah. So kita berjumpa lagi next video. Mana tahu vlog mana yang aku akan pergi lepas ni. So korang saksikanlah, banyak tempat-tempat menarik aku akan bawa. Tempat-tempat bersejarah dekat sekitar Sabah ini khususnya. Kami tak pergi laut lagi guys. So jumpa lagi next video. Terima kasih kerana menonton video kali ni. Jangan lupa like, komen dan share dan subscribe. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye. Jauh baik kereta. Jauh baik. Bayangkan bukit kat sana tu. Tu kalau nampak cahaya lampu kat atas tu. So macam tu lah. So bagi aku is good lah. Tapi tu lah, aku rasa aku patutnya aku biasalah, bila nak buat konten ni kena bawa kamera. Dalam beg aku ni berat juga. So aku ada power bank, aku dah bawa battery spare, so dan sebagainya lah. Jadi guys, biasa aku nak buat konten. Okay. Mana sana? Oh tu kat lori.